Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, nama saya Idlan Haris bin Azhan. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya ambil program Fast Track SPM ni dekat AKLI, Akademi Lembah Ilmu. And result SPM saya 9A. Okay, so sekarang ni saya baru je habis diploma dalam bidang pengurusan halal di UiTM Kuala Pilah. Di masa akan datang, insyaAllah saya akan kerja terlebih dahulu sebelum sambung degree. Mungkin insyaAllah dalam bulan 10 macam tu baru saya akan sambung baliklah degree dalam bidang pengurusan halal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mariam Hanani binti Azizi. Saya berasal daripada Ampang. Saya daripada batch 2019, saya belajar di Akademi Lembah Ilmu dan result SPM saya 7A 1B. Saya mengambil bidang animasi, diploma di UiTM. Saya sekarang bekerja sebagai animator di sebuah syarikat animasi di Petaling Jaya. Bila masuk dalam fast track ni, kita nak kena cover balik 2 tahun punya silibus dalam masa 1 tahun. So bagi saya itu adalah cabaran yang paling susah sekali lah. Sebabnya sepanjang duduk dekat tahfiz tu memang saya tinggal secara total lah akademik tu. Saya belajar untuk mengimbangkan pembelajaran Al-Quran saya dan pembelajaran akademik. Di sekolah saya, belah pagi saya belajar Al-Quran dan di belah petang saya belajar akademik. So di situ saya belajar untuk bahagi masa untuk mengulang hafalan saya dan juga mengulang kaji pelajaran akademik dan membuat kerja rumah yang diberikan oleh cikgu. Okey, dekat Akademi Lembah Ilmu ni, cikgu-cikgu memang diorang bagi 100% lah diorang punya pengalaman mengajar tu kepada pelajar-pelajar untuk pastikan yang pelajar-pelajar ni semua dapat cover lah topik-topik yang perlu dalam masa setahun ni. And bagi saya suasana sesuai lah untuk budak-budak tahfiz, untuk pelajar-pelajar lepasan tahfiz untuk ambil SPM. Memang bila masuk fast track ni kita akan belajar akademik, tapi pada masa yang sama sepanjang belajar akademik ni ada juga agihan waktu tu untuk hafazan Al-Quran ni tadi. Boleh dikatakan guru-guru sangatlah prihatin dan berpengalaman untuk mengajar kami pelajar tahfiz sebab setengah daripada kami kurang pendedahan terhadap akademik kan. Dan suasana pembelajaran di sana pun selesa dan kondusif. So saya lebih fokus untuk belajar dengan baik. Kelebihan program Plus Tahfiz ni adalah dia menjadi satu platform untuk pelajar-pelajar tahfiz yang masuk ke universiti ni untuk adakan masa, adakan waktu untuk dia mengulang dia punya hafazan dia. Sebabnya berdasarkan pengalaman saya sendiri dekat UiTM, waktu untuk mengulang sendiri tu memang boleh katakan susah lah untuk cari waktu tu sendiri sebab terlibat dengan banyak aktiviti. Jadinya dengan adanya program Plus Tahfiz ni tadi, dia menjadi satu galakan ataupun dorongan lah kepada pelajar tahfiz ni tadi untuk usaha melakukan ulangan. Saya menyertai program Plus Tahfiz sebagai co-curriculum. Kelebihan yang saya dapat adalah saya dapat mengulang hafalan saya bila mana ada ustaz dan ustazah yang menyemak kita setiap hari, jadi saya lebih berdisiplin untuk mengulang hafalan saya. Teruskan usaha belajar dalam bidang akademik, walaupun rasa kita pada awal tu kita rasa benda tu susah sebab benda yang baru untuk kita belajar balik. Tapi sebenarnya boleh kalau kita usaha betul-betul, banyakkan doa dan tawakallah akhir sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar tahfiz ni jangan hadkan mereka punya limit, jangan hadkan mereka punya potensi dan kemahiran dalam satu bidang je. Explore kepada semua pelbagai ilmu supaya kita boleh menjadi orang yang boleh menyumbang kepada masyarakat. Yang paling penting terus mengulang hafalan dan jangan putus asa.